Isi lambar lagi. Ayo aja, Milan, ayo aja. Sambil buat cheese. Oh, dia nak jauh kat. Dia nak tak. Tengok dalam itu. Yang isi lambar lagi. Isi jalan. Mana sana? Kau masih. Tenang ya. Kejap Tangan kiri saya ni sendiri pun ni. Saya tak nak saya kena pegang tangan kanan. So guys, saya tak minta banyak pun. Sambil-sambil saya jalan, sambil-sambil korang gerakkan lah. Jangan sampai skrin kosong ke. InsyaAllah sikit-sikit lama-lama ni jadi bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sorry tak dapat PC. Tak ada sini, tak apa, it's okay. Tak dapat PC tak apa. Yang penting korang masih ada jari, boleh taping-taping. Itu pun sumber ni juga, pertolongan juga, sumbangan juga tu. Kenapa bergema? Kalau bergema sekejap saya reload. Okey tak? Dah okey? Test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 what up. Okey. Okey, mantap. So, let's go. Bismillah. Ya Allah. Tangan kiri saya ni kira macam salah urat ni. Saya sakit bahu. So apa-apa pun, semoga Allah SWT pemudahkan segala urusan saya pada malam ini. So kepada korang yang di rumah sana, saya minta jasa baik korang untuk taping saja. Untuk taping-taping. Kalau ada rezeki lebih, bantu PC, bantu tas kita yang atas ni. Salam, thank you semua for depan card. Donat guys. Donat. So, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarakat jin. Ya rijal gaib. Aku tahu keberadaan kalian berada di sini. Allahu Akbar. Sofia, thank you so much. Wih. Apa benda itu? Allah Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. So seperti biasa saya akan main belah dalam ni, InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Jelaskan lagi. Korang dengar tak? Korang dengar tak? Hati-hati padu ni. Baik. Seri, thank you so much. Korang dengar tak? Saya dengar suara seperti menangis tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada dengar suara seperti menangis.
Ya Masyarojin. Ya Rijal Gaib. Jika benar kalian berada di sini, perjelaskan lagi. Jelaskan lagi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elina, thank you so much. Allah Akbar, subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Di mana kalian berada? Kehadiran aku ini bersorangan tiada peneman. Jika benar kalian wujud, jika benar kalian ada, maka perwujudkan diri kalian. Perdengarkan suara-suara kalian. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Korang dengar? Korang dengar tak? Dia macam tarik dalam ni. Iskandar, thank you so much. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arif Pandan. Allahu Akbar. Kapal kertas, thank you. Allahu Akbar. Perjelaskan lagi. Ya Masyarojin. Perjelaskan lagi. Aku dengar suara kalian. Perjelaskan lagi. Apa yang kalian mahukan? Wih, ya Allah. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Suara menangis sayu je. Suara menangis yang sayu je. Betul-betul sayu je. Saya tak pasti sama ada korang dengar ataupun tidak. Tapi dekat saya memang jelas. Lagi. Ku mulakan permainan. Engkau habiskan permainan ku. Kalau slow, maknanya dekat. Wallahualam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simon, thank you so much Simon. Perjelaskan lagi. Ayo. Kak Fida, thank you so much. Simon, thank you. Mana Lan? Dekat base. Puan Mira, thank you so much. Kak Fida, thank you. Kejap saya kena fokus di sekeliling saya. Kejap. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya rasa macam tak sedar hati lah. Sebab telinga saya sekarang ni bunyi bisikan tau. Dekat telinga saya sekarang ni bunyi bisikan. Ya Masyarojin.
Puan Mira, thank you. Oh. Aish. Saya keluar dulu. Izinkan saya keluar. Allahu Akbar. Isi 1.15 out. Okey, baik. Dia dengar sayu je tau. Saya dengar sayu je. Tapi dalam toilet ni saya dengar sayu je. Tak nampak apa pun. Saya bagi tahu dekat korang, saya ada dengar suara, bukan nampak. Lain kali tinggal pasang. Elina, thank you so much. Terima kasih. Ayo, perlihatkan sosok-sosok kalian. Perdengarkan suara-suara kalian. Gerakkan. Apa juan yang berada di sini? Aku cabar diri kalian. Ayo. Allah. Dengar Dengar suara. Okey, dengar suara tak nampak. Dia tak nampak lagi sosok dia, tapi dengar suara. Okey, saya ulang suara. Saya tak tahu kat belah mana ni. Guys, kalau lag bagi tahu kalau lag bagi tahu. Ya Rabbi. Izinkan aku keluar. Izinkan aku keluar. Datangku dengan adab, datangku dengan salam. Izinkan aku keluar daripada sini. Azli, thank you. Izinkan aku keluar daripada sini. Pelan-pelan kita keluar. Yang belum PC, tolonglah PC. Kejap. Izinkan aku keluar. Datangku dengan salam, datangku dengan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang kalian mahu sampaikan? Apa yang kalian mahu sampaikan? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enapan dah ni, betul? Ayo, perjelaskan lagi. Apa yang kalian mahukan? Apa yang kalian ingin sampaikan? Ya masyarakat jin, ya rijal gaib. Banyak selama, betul. Saya dapat tak ada lagi tau. Saya meremang sekarang ni. Kita dah habis pusing dah. Kita dah habis pusing dengan benda ni. Tapi setiap kali nak keluar, mesti ada bunyi. Seolah-olah benda ini ingin menyampaikan sesuatu. Tetapi saya tidak dapat tolong. Kerana ilmu yang ada dekat saya
belum tahapnya mencukupi. Tapi sosok belum nampak. Kalau nak nampak, jom saya bawakan. Dengan izin Allah lah. Saya cuba yang terbaik. Sekejap. Uish. Wih. 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 Sekejap. Saya macam tahu je kawasan dia ni. Saya macam tahu je kawasan dia ni. Sebab kita daripada dalam ni tau. Kita daripada dalam ni. Dengar itu kat belah-belah sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ulu alayya tunni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Saya cuba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak ada jalan tembus. Kejap. Tak ada jalan tembus. Guys, thank you so much tau guys. Kejap sorry guys, saya tak fokus dekat korang. Sorry, saya tak fokus dekat korang. Jalan agak licin so saya nak kena berhati-hati. Elina, thank you so much. Wujudkan diri kalian. Aku datang bersorangan tiada peneman. Jika benar kalian wujud, jangan kau uji aku lebih daripada kemampuan diriku. Jangan kau uji aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu apa tu? Itu apa tu? Ya, saya datang. Ya. Mana? Ush. Kiri. Sekejap, saya nak kena cari jalan dulu. Dalam keadaan yang betul-betul ni keadaan yang dalam semak samun. So saya nak kena jaga-jaga. Saya nak kena jaga-jaga. Lam, bantu isi. Tak apa. Saya okey lagi. Saya masih okey. Saya masih okey. Jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kalian? Adakah itu kalian? Jika benar itu kalian, aku datang menghampiri kalian. Jika benar itu kalian,
Allah Akbar. Weh. Nampak? Nampak? Allah Akbar. Mari. Tunjukkan lebih jelas. Dia benda-benda macam ni kita takkan nampak seketul guys. Benda-benda macam ni takkan nampak seketul. Benda-benda macam ni dia akan muncul dalam bentuk ketulan asap saja. Ai? Sekejap, tadi saya nampak macam seperti... Saya nampak macam seperti... ya Allah. Jerit si wish. Mana boleh jerit lagi ni? Kejap. Sebab tadi masa sebelum saya pergi ke depan tu, saya pandang-pandang lah juga kan sekeliling saya. Lepas tu saya nampak macam benda meninjau saya dekat atas tangki tu. Kejap. Macam ada benda meninjau saya dekat atas tangki tu. Wow. Allah Akbar, Allah Akbar. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kejap. Hati-hati, terima kasih. Apa PC tu? Punch card. Leforen. Ni. Dekat tepi namelan ni kan ada Leforen kan? Awak picit ni. Satu coin je. Ini tadi. Saya nampak kat sini. Betul-betul dia meninjau tau tadi. Lepas tu bila saya nak pen, tahu-tahu dah hilang dah. Saya tak tahu sama ada ya ataupun tidak. Ya kadamu karam. Ya kadamu jin. Ya kadamu roh. Ya kadamu jasad. Apa benda lah tu? Ya. Tak nampak ni. Pokok ponti dekat tangki. Saya tak pasti. Sebab dia macam kepala tau meninjau. Dia macam kepala tau yang meninjau. Ya kadamu gadam. Ya kadamu jin. Ya kadamu roh. Ya kadamu jasad. Cerah lain macam kat sana. Ayo. Jelaskan lagi. Perlihatkan lagi sosok-sosok kalian. Perdengarkan suara-suara kalian. Gerakkan. Saya nak pen sini tapi saya bunyi suara kat sini. Saya tak tahu sama ada korang dengar atau tidak. Ya, kepala dia meninjau ke bawah. Ayo. Perjelaskan lagi. Perjelaskan lagi suara-suara kalian. Kenapa awan kat sana cerah? Mungkin nak hujan? Bawah tu... Bawah tu pok dia isi. Innahu musliman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ayat. Kejap. Ya Allah, selamat. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Saya macam tak sedap badan lah pula nak pergi ke sana. Hati-hati banyak lubang tu isi. Baik.
Kenapa langit macam cerah je? Nak hujan saya rasa. Wallah alam. Datangku dengan adab, datangku dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarojin. Ya rijal gaib. Ya Allah, kenapa tak sedap badan saya? Kuasa pocong tu. Serius lah. Muhammad Syafiq, thank you. Rumah apa ni? Saya rasa ni rumah sampah ni. Ni dengan ni mungkin. Tapi kalau ini rumah sampah, kenapa dia letak tangki air kat sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Rumah pam. Oh, rumah pam. Sorry. Sorry. Allahu Akbar. Allah. Tak nampak tu. Tak nampak. Dia dah berselindung dengan semak-semak. Selamat tak dalam. Selamat tak dalam. Allah Akbar. Aku datang ke tempat kalian. Ayo. Cuba malakkan lampu isi. Sekejap. Ayo. Perdengarkan suara-suara kalian. Apa yang kalian mahukan? Perdengarkan suara-suara kalian. Aku di sini tak akan gentar. Ayo. Perjelaskan suara kalian. Di mana kalian berada? Perjelaskan suara-suara kalian. Ayo. Ya masyarojin. Ya rijal gaib. Jika benar ini tempat kalian, jika benar kalian ada di sini, maka perdengarkanlah suara-suara kalian. Perlihatkan sosok-sosok kalian. Ukrus je jin. Atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. 316 sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kalian ingin sampaikan? Duduk atas tas sih. Ya Allah, benda ni main gila ni. Dia macam melalaikan saya. Saya dah duduk dalam semak tu. Ya Allah. Apa yang cuba dia orang nak sampaikan? Itu yang saya jadi tertanya-tanya. Apa yang dia orang nak sampaikan? Allah Akbar, subhanallah. Macam minta tolong je, iya. Dia menangis, tapi menangis dengan tersesak-sesak sambil meminta pertolongan. Apa yang kalian cuba untuk menyampaikan?
Eish. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendengarkan lagi suara sekalian. Wayar apa tu? Saya pun tak pasti. Rasa macam kabel lah. Sampai stick aku bukan. Weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sampaikan salam di anganku. Ha? Bukan. Ish. Saya betul-betul tak puas hati dekat tangki ni. Sebab tadi sebelum saya nak pergi ke ujung sana kan, yang bila kita nampak, tak tahu, saya rasa macam Kepala tu masuk ke dalam semak sana. Bila saya nak maju ke sana, saya tertoleh belakang. Saya toleh je belakang. Saya nampak macam ada orang meninjau saya kat sini. Dalam pakaian yang serba putih. Wallahu alam. Saya tak boleh nak gambarkan. Tapi sebelum saya nak alih camp, pergi nak pen dekat tangki ni, saya nampak pakaian dia serba putih. Bangunan kanan tu isi. Bangunan kanan. Ha? Sekejap. Weh. Menangis lagi. Siapa tu? Siapa tu? Kejap. Saya buka lampu. Okey. 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 Ya Allah, ya Tuhanku. Allah Akbar. Tidak apalah. Come on guys. Come on guys. Lembaga ke hitam? Come on guys. Guys, halo. Halo guys. Halo. Mak, lawa ni. Lembaga hasil. Elina, thank you so much. Mak Pet lepak situ ke? Tak, saya rasa kalau Mak Pet dia lepak kat bangunan sana. Saya rasa kalau Mak Pet dia lepak kat bangunan sana. Aduh. Dah habis ke? Tanya abalan. Korang kena tanya Onet kau ni. Sama ada dah habis ke belum. Sebab sepatutnya saya sampai 1.15 je. Tapi ni dah 1.17, so kira OT lah kan. Dah kira OT. So apa lagi? 15 minit lagi. Serius lah? Mana dia? Sekejap. Korang tanya Onet. Korang tanya Onet nak sambung ke tidak. Gaji bayar lebih. Awak lah bayar gaji kat saya. Awak bos apa? Korang semua jalan ni semua bos. Korang yang bayar gaji kita orang.
Jumpa owner dulu, minta izin dulu, minta restu. Kalau tak, kalau kita buat pandai sendiri, kena nanti. Mana? Ni. Jalan atas. Ha? Atas jalan tak? Ya. Sikit-sikit sih macam ni sih. Si. Ha?